Netflix pernah hampir mati sebab syarikat besar ni gelakkan dia. Awal tahun 2000, Netflix ni dia masih kecil. Bisnes mereka hantar DVD guna kurier. Reed Hastings, dia buat keputusan yang sangat berani. Dia pergi jumpa Blockbuster dan tawarkan Netflix untuk dijual. Mereka gelakkan Netflix sebab mereka rasa Netflix ni tak ada masa depan. Netflix balik tapi dengan satu kesedaran yang besar. Kalau mereka continue ikut cara lama, high probably mereka akan mati. Jadi Netflix buat satu pivot yang besar daripada DVD ke online streaming. Blockbuster pula kekal selesa, kedai fizikal dan lambat nak adapt. Hari ini Netflix jadi gergasi hiburan global. Blockbuster, mungkin ada antara kita yang tak kenal pun Blockbuster. Dalam bisnes, musuh terbesar kita bukanlah pesaing, tapi rasa complacent dengan cara lama kita. Kalau anda dah rasa anda berjaya, adakah anda akan continue berjaya dengan buat benda yang sama? Cuba fikirkan.